Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, Selasa 7 hari bulan 7 ya, 2026 kita bersama dengan, bagi saya, pangkat kekanda lah ya, Al-Fadhil Ustaz pada petang ini sudi setelah berhubung beberapa kali untuk kita buat satu program podcast di Galeri Ulama dan Aulia. Takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan yang hadir Allah Taala ada program beliau di sini, di tempat beliau, maka insya-Allah kita akan sedikit berdiskusi ataupun bermuzakarah, menemu bual beliau tentang pengalaman beliau dalam bidang dakwah. Yang paling menariknya tuan-tuan, ustaz ni sebenarnya orang Cenor. Itulah, Cenor ni sebenarnya dahulu kala ni memang melahirkan tokoh-tokoh, melahirkan pahlawan-pahlawan. Inilah berkah nenek moyang ataupun pendahulu-pendahulu, hingga kan alhamdulillah kalau kita tengok ramai daripada kalangan kita ni lahir daripada orang yang ke depan, Al-Fadhil Ustaz. Jadi Galeri Ulama pada hari ini bertuahlah rasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz ni, walaupun kengkangan masa beliau ni di Kuala Lumpur sana memang hebat. Selain ada tugas hakiki di madrasah beliau, dan juga boleh terlibat langsung dengan NGO dan sebagainya. Jadi pada tengah hari ini kita nak menemu bual beliau, nak bertanya khabar tentang perkembangan dakwah. Jadi sebelum tu kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ta'aruf, tak kenal maka tak cinta. Ya tuan-tuan ya, tak kenal tak cinta. Bagaimanakah susuk tubuh ini dan asal usulnya seberringkas, perkembangan beliau hingga beliau sekarang ini hebat, aktif dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah ni bagaimana terceburnya dalam bidang ini, kita nak tanya beliau. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada tengah ini Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dapat bersama. Jadi Al-Fadhil Ustaz, mungkin Ustaz boleh secara santai kita ni bercerita mengenai dengan asal usul Ustaz, dari permulaan Ustaz, bagaimana Ustaz bermula daripada mana dan sampai tahap ini. Dan saya dikhabarkan Ustaz ni terima anugerah daripada Sultan waktu satu ketika dahulu. Jadi Ustaz, perkembangan Ustaz dan juga permulaan laluan Ustaz ni, silakan Ustaz ta'arufkan dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih kepada sahibul bait, sahibul madrasah, pada Ustaz Barakatullah. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan juga kita sangat-sangat menghargai pengorbanan dan jasa almarhum Pak Kop, masya-Allah, muassis madrasah ini. Juga ulama-ulama besar kita yang seperti almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Baki di Cenor, Lanting, dan juga seluruh negeri Pahang ni ramai para ulama kita. Masya-Allah. Dan Pantai Timur ni ramai, memang terkenal dengan para ahli ulama yang hebat-hebat. Dan saya kebetulan Allah lahirkan di Kampung Embun, Bukit Segumpal, 1968. 1968, masya-Allah. 58 tahun yang lalu. Dan antara sikit latar belakang saya ni, Allah Ta'ala beritahu melalui cerita ibu saya tu, waktu saya lahir dulu, ketika abah tengah azan Allahu Akbar, ketika saya bayi tu saya menyahut Allah. Allahu Akbar, masya-Allah. Itu tak tahulah orang tua cerita. Cerita, masya-Allah. Mana mak terdengar suara Ustaz. Ya. Masya-Allah. Jadi itu memang ada perbezaan pada kehidupan saya. Sebab saya daripada lahir keluarga miskin, keluarga yang susah sangat.
Kemudian diuji pula keluarga yang kena serangan apa? Sakit. Orang panggil sakit apa? Gila apa? Mental. Anxiety lah sekarang ni lah. Bukan anxiety, ini jenis Mental gila, lah. gila nak bunuh orang. Mengamuk. Memang panah bagan. 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 Keturunan tu memang keturunan jenis Amok Tok Nading lah orang kata. Tu cerita dia. Jadi darah-darah ini mungkin bila saya susu balik keturunan belah-belah datuk saya dan sebagainya, memang orang-orang tua saya ni, Tok Sohonya dari keturunan belah Tok Wanya, memang orang-orang gagah yang buka kampung dulu. Masya Allah. Orang gagah, orang buat pandai mengobat orang. Pak saudara saya dekat sini tu, yang orang panggil Abu Samah tu bomoh terkenal. Kemudian bawa belah bapak saya pula jenis berani. Gajah pun masuk dalam kebun pun dia hambat. Masya Allah. Dia boleh hambat sekumpulan gajah orang kata. Sempat 5 orang nak mikul apa tembok dia seorang tembok. Maknanya keberanian tu. Kalau katakan dari Kampung tu sampai ke Keruk tu Kelik tu dulu dalam hutan. Tahu mana lampu, tahu mana apa, tiba-tiba tahu-tahu dah seguni derian dah sampai ke dekat rumah. Maknanya ilmu orang tua-tua dululah. Jadi kita ni walaupun kita lahir generasi sekarang belajar ke Mesir ke belajar ke luar negara, jangan lupa tok nenek kita. Itulah masalah masyarakat sekarang ni Ustaz. Generasi sekarang ni kurang ambil cakna tentang nenek moyang ni. Inilah bendanya. Inilah benda Ustaz. Semalam mak saudara saya meninggal umur 98 tahun. Di mana Di Kampung Boh malam. Allah. Dan tahlil petang malam saya tengok semua anak-anak cucu datang muka-muka baru belaka. Tak kenal. Saya kata awak pangkat mana ya Ustaz? Pangkat mana? Pangkat macam-macam lah pak saudara. Yang meninggal tu. Mak saudara. Mak saudara. Mak saudara. Kira isteri abang ayah saya. Isteri abang saya abang kepada ayah saya. Jadi nak ceritakan maknanya generasi sekarang mereka buta sejarah dan mereka tak tahu apa. Mereka kenal pelakon Korea daripada kenal tok nenek dia sendiri. Bollywood. Semua benda tu ada dekat handphone yang dia tutup hari-hari tu. Ya. Jadi dia dah lah buta sejarah Islam. Tak kenal Rasulullah, tak kenal sejarah Rasulullah dan sebagainya. Tiba-tiba buta pula sejarah tok nenek. Berapa kali buta tu. Jadi akhirnya anak generasi yang lahir pada hari ini ni, dia tak tahu kehebatan diri dia tu daripada mana. Sebab itu kita buat haul, kenapa ulama-ulama buat haul memperingati jasa-jasa ulama, jasa-jasa untuk guru kita. Kena buat. Sebab kalau tidak generasi yang kemudian ni tak tahu, tak kenal, tak akan ingat dah. Ya, masya-Allah. Jadi sebab itu saya pula satu lagi kisahnya, masa kecil ni tak tahulah Tuhan jadi saya ni nakal sangat. Nakal mula-mula. Nakal. Sampai orang sekolah pun di kata satu ni sekolah Abzan, sekolah menengah biasa. Sampai cikgu pun panggil teko. Allahu Akbar. Gelaran saya kalau dekat sini ni semua godong-godong lama jumpa tu teko. Dia tingkatan 1 dapat tingkatan 5 teko. Jadi apa yang jadi masa pada lihat pada awal saya tu tak ada langsung gaya dunia yang nasib baik untuk saya ni. Saya ni kiranya seolah-olahnya memang awak ni jenis keluarga miskin, keluarga orang gila. Mereka kata orang nak ambil menantu pun takut. Dengan baka-baka garang-garang duk kelahi beramuk sama sendiri bertetok ni. Dia punya pandangan tu jauh lah. Ke sekolah pula nakal bagai pening kepala cikgu. Kan? Nakal pula. Jadi benda tu semua benda yang negatif. Tapi saya berpegang satu. Mak saya beritahu saya menyebut Allah. Ketika waktu bayi, ketika ayah saya azankan saya. Saya yakin kerana redha Allah ada pada wali-walidai, kedua orang tua. Saya yakin kalau orang tua saya walaupun sejahat mana pun orang tua saya redha dengan saya. Ada doa tu. Doa orang tua tu. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Kemudian saya mengaji. Mengaji ni saya belajar tak ada erti agama sebab sekolah menengah biasa. Jadi kita tak belajarlah tentang mengaji cara orang sekolah sepupu-sepupu semua orang belajar sekolah agama. Kita belajar sekolah menengah biasa. Tapi lepas pada SPM rapat-rapatlah ke pondok di Lantin tu. Mula dengar kuliah, dengar kelas tafsir tok guru. Mula damping dengan tok guru. Mula rapat cara pondok. Tu mula.
Rasa minat. 86, sekarang 2026. Dah berapa? 40 tahun. 40 tahun lampau. Itu. Cerita tu. Maknanya, saya tak kenal. Itulah yang dikatakan. Kalau saya mengaji akademik, Allah tak pilih saya berjaya dalam akademik. Sebab akademik ini, mungkin kerana spiritual kita dengan Allah tu tak begitu kuat. Sebab kita nak cari CJ dunia. Kan? Tapi kalau kita cari dengan guru yang betul-betul ikhlas, lillahi ta'ala mengajar tak ada gaji. Inilah kehebatan pondok. Orang tak nampak benda ni. Tapi saya melalui cara praktikal daripada zaman saya remaja lagi. Saya melalui proses ni. Berkah guru tu, berkah doa. Buat kata, para ulama, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan kerana guru, aku tak kenal Tuhan aku. Kita memang tak kenal pun apa benda. Apa benda perjuangan ni, apa benda agama ni, apa benda. Kita tak nampak. Betul, tapi betul. kerana bimbingan guru, yang ikhlas itu tadi, yang lahir dari lubuk pondok. Allahu Akbar. Yang mengubah sikap saya banyak daripada guru aliran pondok. Bukannya daripada akademik universiti dan sebagainya. Bukan itu yang mengubah saya banyak. Kerana akhlak guru-guru pondok ini seperti seorang bapa. Sebab itu guru-guru pondok selalu menamakan diri mereka tu abi, kan, ayah. Abi, abah, kan. Mbah, kiai, baba. Macam-macam gelaran yang menunjukkan dia tu bapa kita. Bapa kita bukan hanya bapa kita atau bapa mertua kita, tapi guru kita itu adalah bapa kita. Bapa kita. Jadi sebab itulah berkah daripada 3 perkara yang saya lihat. Pertama, saya lihat dari segi sudut berkah ibu yang mendoakan. Ibu ayah ya, mendoakan kita. Semana redha Allah bersama redha kedua ibu bapa. Masya-Allah. Yang kedua, doa guru. La yuradul qada illa bid-doa. Tidak akan berubah qada Tuhan kecuali dengan doa. Doa siapa? Doa ibu ayah, doa guru. Berubah takdir kita. Hebat. Macam mana Rasulullah doa Surakah? Rasulullah doa kepada Sayyidina Umar. Rasulullah doa kepada, tengok macam mana orang jahat zaman jahiliah ni bunuh Nabi, jadi panglima Islam yang hebat. Doa boleh mengubah takdir Sayyidina Umar. Doa boleh mengubah takdir Surakah. Doa boleh mengubah Khalid Al-Walid. Jadi benda itu terjadi kepada kehidupan saya. Kalau ikut pada logiknya, memang orang tak percaya. Betul, sampai sekarang kalau kita balik pun, tadi berminum kedai kopi pun, godoh-godoh lama-lama jumpa pun macam pandang leweh je orang kata bahasa Pahang. Pandang leweh lah. Maknanya, lah awak tak kenal kawan. Tapi kalau awak tahu sejarah kau punya perjuangan, satu-satu benda yang berlaku di Kuala Lumpur tu, awak tahulah nilai tu. Jadi Allah nak naik darjat kita berkah doa tu tadi. Itu saya nak sebutkan ialah bukan kerana hebat latar belakang keluarga saya, bukan kerana hebat pada diri saya, tak ada apa-apa. Tetapi doa ibu ayah, doa daripada guru-guru mursyid kita ni yang mendoakan kita. Kemudian doa amalan yang mereka suruh kita amal, kita doa. Masya-Allah. Dia ijazahkan kita doa. Amal. Ijazah kita amal, kita doa. Itu yang banyak mengubah. Sehinggalah banyak peristiwa yang tak sangka, mustahil kata pada adat berlaku kepada diri kita. Allah. Ini pilihan Allah. Sebab itulah kita kalau berdoa tu kena sebut macam mana Nabi Sulaiman. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Maha suci Allah. Nabi Sulaiman yang paling kaya. Bukan hanya menguasai manusia, menguasai makhluk jin, menguasai haiwan. Kan? Tapi sifat syukur dia kepada Allah. Menyebutkan segala puji bagi Allah. Yang memberikan faddalana, memberikan kelebihan kepada kami. Kan? Daripada banyaknya kasiran. Banyaknya orang mukmin Allah pilih kita. Banyak ni orang manusia ramai, tapi kenapa Allah pilih kita? Inilah doa. Doa silahul mukmin. Doa hebatnya doa ibu ayah, doa guru, doa yang kita amal-amal dari ijazah guru-guru kita. Luar biasa. Dan itu sebagai permulaan saya nak sebutkan, saya sekolah biasa saja. Kau nak menyambung kajian ke IKM Pekan 2 tahun. Belajar pula di sana kemahiran. Tetapi di sana pun saya dah mula aktif dalam kerja-kerja dakwah dengan masjid. Pernah jadi pengurusi masjid, mengendalikan penceramah-penceramah. Umur berapa waktu tu Ustaz? 17, 18. Oh, Masya Allah. Jadi 86, 88 waktu tu.
Jadi di situlah saya mula kenal dunia dakwah ini. Kemudian saya mula mendekati ulama ke Rusila, mengaji pondok, kita pergi ziarah ke Kelantan, tengok tok guru. Berkembanglah. Mana ulama dalam negara ni mula kita kenal. Dan kita khidmat dengan ulama. Di situ sebab saya tahu saya tak boleh dapat jadi orang yang alim sebab saya ni jenis bodoh sikit. Bukan gerti belajar. Tetapi saya yakin saya nak cari ilmu macam orang alim mengaji pandai-pandai saya tak gerti. Saya tak gerti nak bahasa Arab tinggi-tinggi sebab saya tak gerti. Sebab saya tak belajar bahasa Arab. Saya tak ngaji sekolah Arab. Tapi alhamdulillah dah 7 negara Arab dah saya ziarah. Sampai Sampai. 7 Bahkan ulama-ulama Arab datang ke pondok saya, ke madrasah saya. Yang baru di Syekh Zakaria. Syekh Zakaria. Masya-Allah. Masya-Allah itu Hebat adalah tu. pemegang sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Hebat. Guru pada Tok Haji Baki, guru pada Pak Kub, guru pada bapa mentua saya Kiai Haji Masyhur di Selangor. Tu dia guru besar dia, pemegang sanad dia. Tu datang tu kita pun tak sangka. Sampai ke airport first Hulu Langat dulu. Oh, dia nak pergi kat ustaz tu. Iya. Oh, Itu semua Allah Taala. Dia teringat tu. Ya Allah, kita pun tak tahu Allah Taala hantar macam mana. Tu anak-anak semua makanan disuap satu-satu ke mulut. Allahu akbar. Air syifa tu yang saya bawa tadi, saya doa siap air syifa tu. Dia siap minum lagi air syifa tu. Doa kan. Berkah Zam-Zam daripada Mekah. Doanya orang ulama dari Mekah. Sebab itu sebab kita kasih kepada Nabi, kasih kepada Rasul, kasih kepada Nabi, datang kekasih Nabi menziarahi kita. Allah Kasih kepada bumi Mekah, datang daripada bumi Mekah ulama ke datang madrasah kita. Itu Keikhlasan tu, Ustaz. Keikhlasan tu penting. Allah Jadi Ta'ala benda-benda ni kita cerita tak banyak teori lah, tak banyak akademik lah. Sebab cerita dengan kita ni cerita orang kampung style. Yalah. Sebab apa kita nak mengajak pada masyarakat luar tu supaya benda rohani ni kadang-kadang bukan lihat dengan bukti akademik kan. Maknanya rahsia tu, Ustaz. Betul. Kemudiannya bila begitu yang tertubuhnya perkik. Perkit ya. Perkik. Kemudiannya bermula dari mana tu, Ustaz? Ya. Saya lepas alhamdulillah lah saya ni jenis kahwin muda. Kau muda. Umur 20 saya dah kahwin lah. Maknanya habis daripada IKM, kemudian saya mengaji pondok masa tu, dipanggil kerja ke Kraftangan Malaysia di HQ di Jalan Tok Perak Kuala Lumpur. Buat apa, Ustaz? Tak tahulah, mungkin dia orang hantar nama saya, marah hantar nama saya pun tak tahulah. Saya terbiu tu dah tak lulus dah. Sebab saya ni mulut menjawab. Kan menjawab, orang temu duga kata tak boleh pakai ni, kuat menjawab ni. Saya tak lulus dah. Tapi tak macam mana kawan saya yang dapat tu, dia tolak, dia tak nak. Dia kata, saya ustaz gaji saya RM20 sehari kalau saya bertukang. Dia orang nak bagi saya RM13 sehari je. Mana boleh duduk kat Kuala Lumpur. Jadi saya pun, dia kata bos panggil kat atas. Kita pun pergilah balik menghadap. Padahal kita dah gagal dah. Lepas pada tu, awak boleh tak awak terima jawatan ni? Saya kata, saya ni macam mana nak duduk Kuala Lumpur, rumah pun tak ada. Dia kata tak apa. Dia panggil staff dia ni. Kau tumpah rumah kau. Saya kata saya duit pun tak ada. Tak apa ni ambil duit ni buat permulaan. Nampak. Kan benda luar biasa tu. Dah tak lulus apa temeruga. Tiba-tiba beria pula pengarah. Memujuk-mujuk sampai bagi duit, bagi rumah apa semua. Ini kerja apa Kraftangan mana, Ustaz? Kraftangan Malaysia ni dia ada buat projek Japanese lacquerware untuk finishing ni, spray painter ni. Saya tu disuruh pakar bahagian spray finishing, perabot finishing craft. Dah lah buat kerja. Itulah saya kerja tu lah dulu. Kerja Kraftangan ni memang bidang saya lah dulu. Jadi asbab di situlah temu dengan rumah saya, anak kiai, bapa mentua saya tu, sahabat benar. Temunya di Kraftangan Malaysia. Dia daripada UiTM, Shah Alam, bahagian designer, saya bahagian spray, fine painting. Jadi akhirnya berjodohlah kami dan menikah. Tahun 90 dah lahir dah Nurdin ni, anak sulung saya ni. Umur saya 21 dah lahir anak yang pertama. Alhamdulillah, maknanya bila kita dapat mertua, di situ guru kita. Kalau tengok Hakim Kilau berguru dengan pak mentua dia, ada antara gurunya. Dia kita guru dengan pak mentua kita. Jadi barulah saya kenal pula bahagian bidang selain daripada guru-guru ngaji kitab Taurat, ngaji tafsir apa semua ni. Nahu Saram ni kita jumpalah guru bahagian perubatan. Sebab dia mengaji di Mekah tahun 46 sampai ke tahun CJ Nihayah syahadah semalam tu, beri ke Syekh tu semalam CJ tahun 59. Syekh Yasin Al-Fadani saya tu.
Itu yang bagi cendera hati ke Syekh tu untuk bawa balik semula ke Mekah tu. Tapi nak ceritakan maknanya hampir 46 sampai 60. Jadi dia mengaji di Mekah, kemudian mengaji pula ke Indonesia, ulama-ulama besar di Madura, di Tanah Jawa sebagainya, ilmu perubatan, melawan sihir, melawan apa semua ni. Jadi ilmu pengajian Mekah bergabung dengan ilmu aliran Wali Songo. Jadi bila saya berguru tu, barulah saya jumpa ilmu-ilmu hak gitu. Selama ni kita ngaji dalam konteks alim, dalam bab apa, pengajian-pengajian yang biasalah kita belajar di pondok-pondok. Tapi bila kita mengaji bahagian perubatan, oh gini cara dia, oh gini. Dan kemudiannya saya pula berpeluang pergi pula berguru ke Indonesia. Pergi tengok pula cara ulama-ulama di Indonesia, daripada Madura ni macam mana, di Jawa Timur macam mana. Kaedah perubatan tu. Ya, nak mendalamkan lagi kaedah-kaedah kan. Pondok-pondok ni kita kalau tak pergi tengok, kita tengok pondok ni macam style kita je lah. Tapi kalau pergi ke pondok yang berjaya di Indonesia tu, dia dah macam universiti. Anak murid dia 20,000. Bukan 50. Pondok 200 hektar tu kalau di Temborok tu. Kalau pergi ke Darul Muni Al-Maliki baru ni kami pergi ziarah, itu pondoknya tak ada dapat satu sen pun daripada pemerintah, sebab pondok itu sendiri dia melahirkan santri-santri yang boleh menguruskan mesin cetaknya, mencetak kitab. Semua kitab dicetak sendiri. Mandiri lah. Pakaian sendiri. Jualan-jualan roti apa semua sendiri. Jadi dia mendiri kuat. Mendiri kuat. Jadi kita pergi tengok Mana tempatnya? itu di apa, Jakarta. Jakarta. Ada tempat. Saya pergi daripada pondok yang cara kecil, pondok yang sederhana sampai pondok yang moden terbaik. Tu pondok nombor 1 juara. Yang saya pergi baru ni. Darul ekonomi clear Ya, Darul Muni Al-Maliki. Antaranya gurunya Syekh Syukran Makmun. Tu antara gurunya. Itu maksudnya kita cari. Dia ni guru daripada yang beri nama Al-Maliki tu daripada Syed Abbas. Adik-beradiknya Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Yang bagi nama pondok tu. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah kalau ada peluang saya akan bawa sahabat-sahabat supaya kita dapat belajar. Macam mana terbuka, dia orang kan? Dia orang bila dia alim, dia tak mengharapkan gaji daripada orang nak bagi. Dia alim tapi dia kuasai pula ilmu bisnes ni, ekonomi ni. Melatih usahawan-usahawan yang boleh usahakan kebunnya, boleh usahakan ladangnya, peternakan. Maknanya dia boleh membantu orang kampung pula. Iya. Itu yang kita nampak hebat ekonomi di sana. Jadi sebab itu kita di situ kita dapat idea, kita sekarang terpaksa bergantung dengan 6 juta pekerja asing. Nak bangunkan negara kita 6 juta. Bukan hanya jaga setakat buat kerja ladang. Kalau dulu ladang buat estate, kan, buat rel kereta api, panggil orang luar, kan, British panggil. Nak buat Cina, nak buat Lombong. Sekarang sampai ke tahap jaga pasar raya, jaga institusi mana pun, sampai ke tahap masjid nak masuk pun orang luar, warga asing yang jaga. Kan? Menunjukkan siapa jaga ladang-ladang kita sekarang. Kalau pergi ke Fedah tu agak-agaknya siapa jaga? Mana anak-anak daripada orang Fedah? Ya. Ngapa ditinggalkan orang Hindu pula jaga kebun pula? Jadi di situ yang kita fikir ialah bahawa kita perlu bangunkan semula supaya bangsa Melayu ni dia tidak pemalas. Kita tak mau jadi orang alim yang pemalas. Orang alim yang penakut. Ini dah terjadi banyak yang keluaran daripada negara Timur Tengah. Takut sangat-sangat kepada Amerika. Takut kepada Yahudi. Takut kehilangan duniawi. Takut. Kemudian malas. Harap duit daripada puak-puak kafir bagi. Harap duit daripada toke-toke bagi. Itu menyebabkan walaupun ilmunya tinggi, Masya Allah, Nabi turun bangsa dia, Quran turun bangsa dia, bahasa dia, ya, punya hebat Mekah, Madinah, tempat dia, tak ada kekuatan. Negara miskin macam Yaman pula berani. Itu. Sebab tu saya hantar anak murid saya ke tempat orang susah. Sebab saya nak anak saya jadi kuat berdikari. Kalau hantar belajar tempat senang, dia alim tapi alim pemalas. Dia alim tapi alim banyak cakap, suka bergaduh sama sendiri. Jadi alim yang bukan menjadi, kita panggil Rasulullah alim tapi pegang apa? Cangkul, gali khandak, gali parit. Rasulullah sendiri turun padang. Kan? Rasulullah sendiri melalui, Rasulullah pernah bergusti. Rasulullah pernah
Kalau orang tak tahu sejarah Rasulullah SAW itu hebat, dia ada di semua sudut. Dia di semua sudut dia ada. Dia Rasulullah ahli perniagaan yang hebat. Jadi di situ menyebabkan hebatnya Islam pada zaman dulu kerana para sahabat yang berguru dengan Nabi SAW itu lahir dari tarbiyah guru yang hebat, maka lahirlah generasi yang hebat. Sebab tu generasi yang sama awal bersama Nabi adalah generasi yang hebat. Jadi kita perlu kepada guru-guru yang hebat untuk melahirkan murid-murid yang hebat itu dalam masyarakat kita. Jadi dalam dakwah ini, selepas daripada itu saya melihat tahun 60-an bapa mentua saya buka pondok Al-Lailiyah di Darul Islah Sahabat Benam itu, mengaji sambil dia mengaji apa semua, dia mengajar pula, membuat pula perubatan. Oh, dia buat perubatan. Jadi orang datanglah berubat tiap Senin, malam Selasa, kami malam Jumaat. Lepas baca Yasin tu orang datang mandi syifa lah bantak. Dan banyak yang datang tu tahun 80-an tu penyakit dadah pula. Budak-budak yang terlibat dengan dadah, terlibat dengan masalah-masalah hal lah, macam-macam. Jadi akhirnya saya dah tengok pondok yang mengajar alim dah jadi mengajar, jadi mengubat orang sakit. Jadi kami berbincang mesyuarat adik-beradik pada tahun 90, kemudiannya kami tukar sistem pondok itu kepada Pusat Rawatan Darul Islah. Darul Islah. Di situlah akhirnya kami daftarkan dengan agensi yang tidak ada kebangsaan, daftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, daftar dengan JAIS dan sebagainya. Kita buat pengurusan pemulihan akidah, pengurusan perawatan dadah, dan kita buat perawatan gejala sosial. Sahabat Perenang? Sahabat Perenang. Ada sekarang ada lagi? Ya, ada. Jadi di situlah akhirnya kami berkembang sehingga kan akhirnya bila mana saya membantu JAIS menyelamatkan kes-kes gadis-gadis yang murtad, yang nak dimurtadkan oleh gerakan, maka pihak Kristian serang kita sampai ke pondok. Dan oleh kerana pendaftaran kami waktu itu hanya pondok, maka Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor meminta kami daftarkan sebagai sebuah NGO. Bagi skop kami besar sikit nak lawan puak-puak yang ni. Jadi akhirnya kita daftarkan pada tahun 2000 dengan nama Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Selangor dulu. Waktu itu yang pejabatnya di Medan Sungai Besar dan dirasmikan oleh mantan Mufti Selangor, almarhum Datuk Ishak Baharom yang melancarkan perkit ni pada tahun 2000. Dulu. Jadi lepas pada itu 2010 dia naik taraf ke Perkit Malaysia sampai sekarang. Dan sekarang ni kami tengah mendaftar Yayasan Darul Islah Malaysia. Yayasan. Maksudnya kita buat step, maka masuk 3-40 tahun. Itu dia punya perjalanan. Maknanya buat yayasan pula. Buat yayasan supaya dia lebih skop dia besar. Macam kita lah, guru kita Kiai Ihya, ketua alumni Abu Yasir Muhammad Al-Maliki di Harumain di Pujon di Malang. Dia tu yayasan Harumain, tapi di bawah dia tu 124 pesantren. Seluruh tanah Jawa. 124. Allahu Akbar. Itulah hadirin, kalau kita tengok perhatikan perkembangan, maknanya bukan mudah jiwa seseorang ini untuk menghadapi situasi. Maknanya pengalaman Ustaz dalam ialah berdepan dengan orang bermasalah ni lah. Ya, mungkin boleh cerita sikit Ustaz, maknanya bagaimana dan dia orang boleh pulih tak Ustaz? Ya. Maknanya kehendak Allah SWT, cuba Ustaz berikan semangat mungkin bersama dengan live kita ni daripada kalangan anak muda kan. Yang rasa boleh kita berjumpa dengan Ustaz, kalau ada keluarga yang masalah anak-anaknya yang kita seperti mana cerita tu, kita boleh bertemu dengan Ustaz, mungkin ada khulasah ataupun apa solusinya yang boleh ya kita bantu Ustaz ya. Cuba Ustaz cerita pengalaman orang yang macam ni. Baik, yang pertama kalau kita nak hadapi masalah umat, kita kena mencari guru dulu. Guru tu sangat penting. Sebab guru kalau kita mengaji akademik ni, setakat kita boleh membaca, menulis, mencari mendapat CJ, boleh minta kerja, itu je lah. Tetapi kalau guru yang bagian spiritual Qur'anian ni, kena mengaji betul. Masuk kena cari. Kalau dulu saya peringkat remaja, saya berguru jenis menalami usuluddin, mengaji tafsirnya, belajar fiqh, belajar dengan ulama-ulama macam tu. Yang asas-asas ni. Asas-asas dulu. Lepas pada tu kita dah berjuang syariat pula. Nak laksana undang-undang Islam, nak laksana itu, nak laksana itu. Itu yang kita kadang-kadang bertembung dengan geng macam-macam tu. Kemudian kita timbul akhir sekali bila kita dah mendalami usuluddin dan syariah, tiba-tiba bergaduh sama sendiri. Rupanya memang bila saya buat jejak Rasul lebih pada 12 buah negara. Saya pergi daripada zaman
Mekah Madinah di bawah zaman Rasulullah SAW, sehingga Khulafaur Rasyidin, khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian masuk kepada kerajaan Umayyah di Damaskus, Syria. Saya pergi. Kemudiannya saya pergi pula ke kerajaan Abbasiyah. Baru balik daripada Baghdad ni. Kerajaan Abbasiyah. Mana Ustaz pergi pun ni? Ya, saya ambil ijazah dengan ni. Ya, bukan sekali dengan guru sufi tu. Iyalah. Kemudiannya kerajaan Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah khalifah yang terakhir. Pun saya pergi. Jadi bila saya kaji balik perkembangan flow tu, hebat generasi dulu kerana adanya guru yang sangat hebat. Iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapalah Sayyidina Abu Bakar, siapalah Sayyidina Umar, siapalah Sayyidina Uthman, siapalah Khalid al-Walid kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita jangan lupa hebat mana pun kita sekarang, kita bermula daripada guru. Jadi sebab itu jangan lupa sejauh mana pun kita naik ke langit, atas langit ada langit lagi. Jangan cepat sombong. Kau dah jadi orang besar, dah jadi menteri, dah jadi apa. Jangan lupa diri. Bukan nak kata apa, berkah guru-guru kita ada. Sebab apa? Sebab kita ni nak mengaji ilmu Allah. Bila kita mula belajar akidah dengan syariah, kita rasa kita dah hebat sangat dah. Rupanya bila belajar tasawuf, bodoh lalu kita ni rupanya. Jahil amat orang kata. Sebab ngaji tasawuf ni, kata Imam Ghazali, sampai letak jawatan daripada pensyarah Husni Baghdad tu. Nak buat kitab Ihya Ulumuddin. Iyalah. Kan, makin belajar makin rasa bodoh, makin belajar makin rasa jahil. Rupanya itu ilmu dia. Padahal tawaduk aja kita tengok tok guru tu, tahu-tahu ada benda-benda pelik berlaku dengan dia. Allah beri bantuan, kan? Pertolongan. Tak pertolongan, tapi ni kalau kita tak memahami, ni dah kita nampak geng-geng tok guru tawaduk ni macam tak ada nilai. Allah. Seolah-olah hari ni orang nak tunjuk berapa like, berapa followers. Itu yang dikira hebat. Kau balik daripada universiti mana, CJ mana, kau itu hebat. Tok guru yang ikhlas tawaduk. Kan? Makin belajar, makin tunduk, makin belajar, makin merendah diri, makin belajar, makin halus akhlak dia. Hak tu orang lekehkan sampai hari ni. Tak nampak peranan rohani. Tak nampak. Sebab itulah saya katakan, baik dalam sistem pendidikan, dalam sistem rawatan di penjara ke di pusat serenti, kat mana ulama duduk? Kat mana tok guru macam ni yang mustajab doa dia duduk? Kaunselor berijazah lagi besar daripada guru. Allahu. Saya pergi ceramah penjara, daripada penjara Malaysia sampai penjara Indonesia saya ceramah. Pergi ya? Saya ceramah dekat penjara Indonesia tu, di situ ada penjara tu saya tengok dia buat pesantren. Ada satu blok tu khusus untuk banduan yang 10 tahun penjara pergi mengaji dekat situ. Ada kiai, ada ulama datang keluar daripada penjara jadi kiai besar sebab mengaji dalam penjara. Ulama boleh main peranan besar dalam penjara. Allah. Sampai ada pesantren dalam penjara. Tarbiyah dia tu lah. Tarbiyah. Sebab di sana saya jumpa dengan Badan Narkoba Indonesia baru ni. Saya pergi ke HQ di Jakarta. Jumlah pedanggi dadah di Indonesia 5 juta. 5 juta? 5 juta. Insya-Allah. Dan pusat yang dia ada cuma ada 4 saja. Bayarkan 4 nak handle 5 juta. Tapi rupanya bila saya cek balik di sana hampir 400 pesantren. 400 pesantren kiai ulama yang membantu narkoba, yang membantu agensi dadah di Indonesia. Sebab mereka ni yang pergi bantu kerajaan. Allahu akbar. Walaupun tak bergaji. Walau tak ada jawatan. Mereka menolong dengan ikhlas kerajaan Indonesia. Sebab tu dia boleh hadapi 5 juta. Kita hari ni pun macam tu juga, kalau nak agak ADK saja tak mampu. Maknanya yang tempat madrasah ustaz ni memang ada join dengan ADK lah. Memang dah, memang syarat dia nak buka benda ni memang kita kena berdaftar. Yang mana tuan-tuan yang mengikuti live pada petang ni yang boleh hubungi kami, hubungi Al-Fadhil Ustaz untuk pergi lihatlah tempat tu. Sila datang. Untuk tengok kalau ada anak-anak yang masalah ada anak-anak yang perlu bimbingan kerohanian. Maksudnya ada proses-proses Ustaz. Ada. Cuba cerita proses-proses di antaranya Ustaz. Baik. Jadi setelah itu kita tubuhkan NGO. Apa fungsi NGO? NGO kami ini berpaksi kepada surah Al-Imran ayat 112
Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah ya. Yang ceritakan bahawa Allah Taala sebutkan kamu umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Ini Datuk Ishak Barum kalau forum dengan saya dulu, itulah ayat dia sebut. Ayat tu lah. Ayat tu je lah. Maknanya umat Nabi Muhammad ni umat kelas nombor 1. Bukan umat yang macam hari ni dihina-hina, dipijak-pijak. Ya, ya. Umat kelas nombor 1. Sebab apa? Sebab dia buat 3 perkara. 3 perkara tu. Tu yang saya berikan line hijau, line merah, line putih. Ta'muru nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, buat aktiviti kebajikan, aktiviti yang ma'ruf, itu adalah line hijau. Maksudnya ajak orang buat baik. Yang kedua, watanhau 'anil munkar, dalam masa yang sama kena cegah munkar. Itu Ref punya konsep hari ni kita tak tengok dia jauh. Saya berkampung dekat Bukit Bintang kena pancut air sekali. Sebab apa? Saya duduk kat tempat tu. Sebab saya menyelidik macam mana anak-anak Melayu kaki tangan kerajaan dibodoh dengan program-program yang memudaratkan akhlak. Ustaz pergi betul situ? Duduk situ. Saya sewa hotel, duduk pergi reki. Lapangan ya. Lapangan betul lah. Kalau kita cerita daripada jauh saja, macam mana kita nak ada merasai? Kalau mana ramai daripada anak muda kita lah. Hak bertudung, tak bertudung. Polis saja kat 500 kaki tangan di situ. Duduk nengok orang buat pesta maksiat je. Kejadah polis kerja macam tu. Kan? Polis ni Allah Muhammad ni. Polis diraja tapi duduk pergi jaga tempat maksiat macam tu. Apa cerita? Kaki tangan motek tu. Pelancongan tu. Banyak orang Melayu, orang Islam. Apa kejadah pergi bantu buat kerja macam tu. Bukan mendatangkan pahala, mendatangkan benda baik. Lepas pada itu bukan itu saja. Saya buat laporan polis, 9 laporan polis kami buat. Saya buat 10 tuntutan termasuk suruh menteri pelancongan letak jawatan je lah. Tak boleh buat kerja. Merosakkan negara. Lepas pada itu apa jadi? Pihak kerajaan buat Quranik. Ada apa majlis. Tapi tak ramai sangatlah. Lepas tu kami punya gerakan Bukit Bintang berselawat. Ustaz buat ya? Alhamdulillah. Bukan saya lah. Mana saya bergabung dengan guru-guru ikut program guru-guru besar kami lah. Alhamdulillah. Puluhan ribu manusia. Segala sudut. Sesak manusia. Berselawat. Bermunajat ramai-ramai. Jadi di situ menunjukkan bahawa lepas daripada 2 peristiwa itu, Menteri Agama dah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dah terus nak buat solat Jumaat kat surau. Nak buat dah solat jemaat. Tak pernah ada surau solat jemaat kat situ. Tempat maksiat banyak dah. Tempat solat jemaat tak ada. Tempat orang Islam nak kumpul tak ada. Sekarang ni nak buat pula masjid yang boleh menempatkan jemaah 1,500 orang. Alhamdulillah. Walaupun ada pemimpin DAP bantah pun, tapi nampak dia orang kuat semangat. Alhamdulillah. Jadi kesan daripada tu, dia bangkit. Dia bangkit semangat. Bangkit semangat tu. Penyatuan dalam kita berselawat kepada Nabi SAW. Allah. Jadi ini benda ni kadang-kadang orang tak faham hikmah dia. Ini gerakan selawat yang kami gerakkan di Selangor sekarang ni. Antaranya kami buat sekarang ni, bila raja-raja dihina sekarang ni, kami buat malam berselawat menjunjung daulat. Baru ni kita buat kat Bandar Sarjana Putra. 5,000 penuh. 5,000. Pengurusi MAIS sendiri berselawat dengan kita. Ni sekarang kita bergerak daripada satu masjid ke satu masjid, kita buat malam berselawat menjunjung daulat. Cinta Nabi, sayangi raja. Cinta Rasul, sayangi sultan. Kita buat tu sekarang ni. Sebab payung agama kita dijaga oleh raja. Sultan. Dijaga oleh sultan. Mereka nak hancurkan agama dengan pergi hentam sultan. Hentang raja-raja. Jadi wajib atas kita ni, ulil amri minkum ni. Wajib kita menjaga ni. Mempertahankan. Jadi sebab itu alhamdulillah lah. Pengurusi MAIS beri kepercayaan pada tim saya untuk menjadi anggota task force. Sekarang masuk anggota task force kan? Task force. Saya terlibat dengan anggota agensi task force. Rakan task force saya antaranya Ketua Polis Selangor. Tim-tim pendahulu raya, orang kuat MAIS, pengarah JAIS. Maknanya saya sekarang ni diberi tanggungjawab mengetuai NGO-NGO untuk membantu Majlis Agama Islam dan agensi-agensi mempertahankan hal-hal ehwal Islam khususnya di Selangor dan isu raja. Masya-Allah.